Tapi katalah kita terhalang. Kalau dah niat bersyarat, kita tak ada masalah, tak kena dam. Saya bagi satu contoh situasi. Kita niat macam ni. Niat biasa. Sampai je Mekah, tiba-tiba kerajaan Arab Saudi kata lockdown. Ingat zaman-zaman Covid dulu kan? Lockdown, katalah na'udzubillah ada something yang macam Covid datang lagi. Lockdown, tak ada siapa boleh masuk masjid, balik negara masing-masing. Na'udzubillah. Kita ni dah niat umrah, tak buat umrah. Nak keluar daripada ihram macam mana? Kena bayar dam seekor kambing. Baru boleh kita keluar daripada ihram. Tapi kalau tuan-tuan dah niat macam ini, niat bersyarat, kalau ada lockdown macam tu, tuan-tuan, puan-puan boleh keluar daripada ihram tanpa apa-apa dam. Dan ini untuk wanita yang haid pun penting. Contohnya dia dah niat macam ni. Sampai je Mekah, keluar darah haid. Tak perlu dah jaga ihram, tak perlu dah. Boleh keluar daripada ihram terus. Itu kelebihannya. Okey? Cumanya kena faham, niat bersyarat ni bukan sesuatu yang kita boleh suka-suka ambil kesempatan. Ada jemaah kadang-kadang dia dah kata, Ustaz, saya kan dah niat syarat. Saya tak larat, Ustaz. Saya tak naklah buat umrah. Boleh? Tak boleh. Kalau tak larat, guna wheelchair. Orang tolakkan. Kalau tak larat, duduk juga. Kalau nak duduk wheelchair pun tak larat. Rehat dulu, makan ambil ubat, tidur dulu. Dalam ihram, tidur dulu. Bangun, katalah bangun, dah ada tenaga sikit. Naik wheelchair, pergi sempurnakan umrah. Dia tak boleh kita salah guna. Niat bersyarat ni tak boleh disalah guna. Dia hanya untuk kes-kes yang serius. Contohnya macam tadi lockdown, arahan daripada pihak berkuasa, ataupun wanita haid, ataupun sakit yang sangat kritikal, yang mana dia duduk dekat wheelchair pun tak boleh buat, dah makan ubat macam-macam pun masih tak sembuh. Contohnya sakit jantung, ataupun kena stroke, ataupun kes-kes yang serius, dia boleh keluar daripada ihram tanpa apa-apa dam. Okey? Baik. Jadi bab niat bersyarat ni tuan-tuan, dia kalau tuan-tuan baca satu buku, ada tulisan yang lain. Ada buku lain, bacaan lain. Tengok dekat online, ada bacaan lain. Semuanya betul. Pasal apa? Macam saya kata tadi, ini bukan rukun qauli. Semuanya rukun dalam hati. Jadi apa niat tuan-tuan, ikut pada niat hati masing-masing. Ada syarat. Sebutan ni tak penting. Sebutan ni lebih kepada untuk tuan-tuan faham apa yang aku nak sebut. Jadi tuan-tuan kadang-kadang, Ustaz, saya baca buku lain Ustaz sebutannya. Tak ada masalah, semua betul. Okey? Dan ada juga sebutan niat bersyarat yang khusus untuk wanita. Contohnya untuk yang akan haid. Wanita yang sedang haid, ada sebutan yang khusus juga. Ini pun boleh. Habis nak baca mana Ustaz? Yang nak baca yang ini ke yang ini? Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okey? Baik, cumanya okey, kalau yang pertama ni, wanita akan haid, maksudnya apa?